Alright tuan-tuan. Hari ni panas. Panas. Sepanas hari tak panas lah, hari hujan kan. Tapi sepanas suasana politik di dalam negara kita ini, Akmal Saleh telah sekali lagi memaki hamun MIC. Akmal Saleh sekali lagi memaki hamun MIC. Mabuk kuasa dan mabuk todi. Pergeseran UMNO MIC makin panas. Pergeseran politik antara dua sekutu BN semakin memuncak apabila sayap pemuda UMNO dan MIC pula saling bercakaran. Mengulas kenyataan Ketua Pemuda MIC K. Arvin yang membidas pengurusi BN Ahmad Zahid Hamidi kerana menuduh parti India itu supaya jangan mabuk kuasa, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal tampil mengeluarkan teguran pedas. Dia kata dalam FB dia, Macha, yang mabuk ni bila ada orang cakap mahu keluar tapi tak keluar walaupun AGM sudah setuju keluar. Yang mabuk ini bila mahu sertai PN tapi mahu kekal sokong PMX. Ini tahap mabuk todi level tinggi. Sindirnya dalam satu hantaran di Facebook. Kan? Sindirnya dalam satu hantaran di Facebook. Tuan-tuan, benda ini dijawab oleh Exco Pemuda UMNO pun menjelaskan. Exco Pemuda UMNO dia kata, MIC sendiri yang akui ada berbincang dengan Perikatan Nasional. Seorang pemimpin UMNO menggesa MIC kembali memperkukuhkan BN dan mengadakan perbincangan susulan kritikan yang ditujukan kepada Presiden Ahmad Zahid. Exco Pemuda UMNO Fazil yang juga setiausaha akhbar kepada Zahid selaku Menteri Pembangunan Luar Bandar membangkitkan beberapa laporan media mengenai pendirian MIC yang didakwa tidak konsisten sebelum ini. Saya membaca kenyataan Ketua Pemuda MIC Arvind Krishnan yang lantang menafikan kononnya MIC akan membuatkan kuasa dan tidak jujur dalam membuat ketetapan politik. Baru-baru ini pengurusi BN Zahid Hamidi telah menuntut satu pendirian dan jelas daripada MIC. Pemuda MIC balas Akmal. Dia kata, Ketua Pemuda MIC K. Arvin tidak menunggu masa lama untuk membalas kecaman Ketua Pemuda Akmal Saleh dalam pergeseran dua sekutu dalam BN itu yang dilihat kian meruncing. Dalam kenyataan terbarunya, Arvin mengingatkan Akmal bahawa pertikaman lidah mereka berpunca daripada UMNO sendiri, iaitu Presiden UMNO Zahid Hamidi. Macam Akmal, sedarlah, polemik UMNO MIC ni sebenarnya berpunca daripada kenyataan Presiden UMNO sendiri apabila merasmikan perhimpunan IPF, Barisan Kemajuan India se-Malaysia, semalam. Dia melontarkan kata-kata tidak senonoh terhadap MIC. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Sama juga bagaimana Presiden UMNO, begitulah Ketua Pemudanya Akmal. Macha, jika pemuda MIC mabuk todi, awak mabuk air ketum ke? Right, saya saja tiru suara dia kan. Rakyat tahu siapa mabuk kuasa dan siapa nak jadi pelacur politik, kata Arvin. Terlalu Akmal membidas Arvin setelah dia mengkritik kenyataan Zahid supaya MIC jangan mabuk kuasa. Baik, dalam hal ini saya tak nak katalah siapa betul, siapa salah, siapa ini, siapa itu. That's not my point. My point is macam ni tuan-tuan. Pergeseran ini sebenarnya bermula daripada kenyataan MIC sendiri. Betul, dalam hal ini saya setuju dengan Akmal. Cuma bahasa dia tu saya tak setuju lah kan. Tapi saya setuju dengan Akmal dan saya setuju juga dengan Zahid Hamidi. Saya katakan semalam dan beberapa hari lepas bahawa kenyataan daripada MIC itu tidak lain tidak bukan adalah satu ugutan politik kepada Barisan Nasional agar memutuskan hubungan dengan DAP. MIC MCA jelas bahawa mereka tidak mahu ada apa-apa hubungan. Barisan Nasional tidak ada apa-apa hubungan dengan DAP. Simple. So Zahid Hamidi, MIC dan MCA, MIC lah especially, telah menghantar satu surat kepada Perikatan Nasional sehingga menyebabkan Muhyiddin Yassin telah membalas surat tersebut dengan mengatakan, MIC telah pun mengisi borang untuk menyertai Perikatan Nasional. MIC kemudian reply, dia kata, no, kami tak isi borang. Kami tulis surat tanya macam mana nak masuk Perikatan Nasional. Kan, gabra dia. Lepas tu kalau dah buat macam tu, apa lagi yang tanggapan yang kita boleh buat? What else can we assume? Betul tak tuan-tuan? Kalau orang itu dah menyatakan minat dan cintanya kepada orang lain sampai mengutus satu surat pertanyaan, adakah anda masih single? Itu adalah satu indikator seolah-olah dia sudah tak sukakan kita lagi. Bukankah begitu kawan-kawan? Kan? Macam tu lah, betul tak? Setuju tak setuju?
So kalau begitu keadaannya, maka betul lah tidak akan Zahid. Apabila Zahid dalam ucapan dia kata semalam, kalau kamu keluar daripada BN, no turning back tau. So you better state your ground, you better make your decision, you better put the final nail to the coffin and decide sama ada kamu nak stay bersama dengan Barisan Nasional atau ciao you go. Boleh berambus. Tapi kalau the moment kamu berambus, ini ayat saya, bukan ayat Zahid. The moment kamu berambus, kamu tidak akan boleh kembali lagi kepada Barisan Nasional. Disebabkan oleh kenyataan itu, pemuda MIC marah. Dia kata ini semua berpunca daripada Zahid. Apa pula punca daripada Zahid? Betul lah kata Akmal, apa pula berpunca daripada Zahid? Kamu yang mabuk. Lepas tu dia tambah mabuk minum toddy. Si pemuda MIC balas balik. Kamu tu mabuk minum ketum. Baguslah. Ini kepala bapa engkau, ini kepala bapa engkau. Kan? Kan? So menjawab persoalan itu. Zahid hari ini telah menyatakan bahawa UMNO tiada hubungan langsung dengan DAP. UMNO sebenarnya tak ada hubungan dengan DAP. UMNO hanya ada hubungan dengan Pakatan Harapan. Salah tu Zahid. Betul. I mean, dia macam mana dia dipanggil helah tau. I mean, tapi MIC tu bukanlah bodoh banggang sangat. Kau nak cakap macam tu. Kan? Presiden UMNO Zaid Hamidi hari ini menegaskan bahawa partinya tidak mempunyai hubungan langsung dengan MIC. Dengan DAP. Sebaliknya menekankan bahawa kerjasama sedia ada dalam kerajaan perpaduan terjalin di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Itu saja. Sebagai gabungan politik, kita UMNO tidak pernah mempunyai hubungan langsung dengan DAP. Hubungan kita ialah di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan. Oleh kerana MIC adalah merupakan parti komponen, MCA adalah parti komponen dalam BN dan DAP adalah parti komponen di dalam PH. Maka kita harus meletakkan asas utama kerjasama ini bukan daripada parti ke parti, tapi dari segi gabungan ke gabungan. Dan perkara ini boleh diselesaikan juga kesepahaman dapat dicapai. MCA tahu, MIC tahu, DAP pun tahu benda ni. Tak payah cerita, semua dia orang tahu. Tetapi kita kena faham sentimen MIC dan juga MCA ini adalah kerana mereka tahu kalau hubungan DAP, Pakatan Harapan dan BN ini diteruskan di dalam pilihan raya yang akan datang, banyak kerusi MIC dan MCA akan diberikan kepada DAP dan MIC, MCA calon-calon mereka tak boleh bertanding. Itu sebenarnya, itu hakikat dia. Mereka sedar dalam penolakan kaum bukan Melayu kepada DAP, sebenarnya mereka ada peluang untuk menang. Kita tak boleh dasarkan keputusan siapa bertanding itu berdasarkan pilihan raya 5 tahun lepas. 5 tahun lepas. Pola pengundi, mood pengundi, kemahuan pengundi mungkin berubah. Jadi bagi MIC, MCA, inilah masa terbaik untuk kita langgar DAP. Jadi nasihat saya sebenarnya untuk MIC, MCA tak perlu pun masuk Perikatan Nasional. Boleh je keluar daripada Barisan Nasional, bertanding atas tiket sendirilah. Tetapi MIC, MCA tahu mereka puluhan tahun tak pernah bertanding di bawah tiket MIC, MCA. Orang pun dah tak ingat logo MIC, MCA tu macam mana. Orang ingat logo Barisan Nasional je. Kan? Orang biasalah, kalau ahli mereka, of course mereka tahu. Kan? Tuan-tuan ingat logo MIC, MCA? Saya ingat. Logo MIC warna hijau, logo MCA warna biru merah kan? Saya pun dah tak ingat. Kena Google. Kalau UMNO kita tahulah. So maksudnya kalau mereka bertanding sendiri itu agak payah. Kan? Agak payah. Jadi kita kena faham situasi mereka yang ada sekarang ini. Jadi kalau pertembungan ini tidak selesaikan dalam masa yang terdekat, maka dalam menghadapi pilihan raya, terutama kerusi mixed. Mixed ni banyak di mana tuan-tuan? Di kawasan-kawasan bandar. Di Johor umpamanya ada, di Melaka ada, next one is Johor dan Melaka, dan di PRU seperti di Selangor, terutamanya di Pulau Pinang, Selangor, di Perak umpamanya. Itu kerusi-kerusi pertemuan non-Malays yang majoriti ataupun at least 50% ataupun 40% ke 50% yang boleh memberi kemenangan kepada parti-parti bukan Melayu. So benda-benda macam ni MIC, MCA nampak peluang mereka, tetapi yang menjadi penghalang kepada peluang mereka nampaknya adalah Zahid Hamidi. So membawa kepada apa yang saya nak sampaikan,
tentang hari ini, tuan-tuan.